Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni abang nak share quick tip untuk check apa tu sistem brake lah. Sebab ada customer ni dia datang, dia kata pedal dia kadang-kadang lost pressure, kadang ada pressure, kadang tak ada pressure. Jadi kita memang dah suspect master pump. Jadi kita just share beberapa perkara yang kita kena check dulu. Okay. So yang pertama, first kita check minyak brake dia. Minyak brake dia. So kalau kata masih maintain dekat between apa tu low and maximum ni, minimum maximum ni, kira tak ada kebocoran lah. Okay. Macam ni okey lah. Dia tak kurang banyak, kurang sikit je. Kalau katalah dia kurang, kering, minimum dan kering, first kita check kadang bawah ni, dekat bawah servo ni dia bocor. Master pump ni bocor, dia mengalir kat bawah servo ni. Akan nampak kesan karat-karat kat bawah tu kan. Macam ni kan bersih. So tak ada bocor lah pada master pump ni. Okay. So master pump tak ada bocor. Next kita check dia punya brake pad. Brake pad. Macam ni brake pad pun dah nipis ni. Mungkin tinggal 10%. Okay. Tapi brake pad nipis dia takkan menyebabkan pressure hilang. Dia still boleh brake. Cuma dia dah nipis lah. Kalau dia dah habis terus, so dia akan bunyi lah kan. Macam ni masih ada lagi dalam 10%. Okay. So kita check belakang. Okay, belakang kalau kita check, kalau bocor biasanya kita akan nampak dekat bawah ni akan basah. Ni drum, dekat bawah ni akan basah biasanya lah kalau bocor. Kalau bocor teruk lah. Kalau bocor tak teruk kita tak nampak. Kena buka drum baru nampak. Macam ni kita nampak kering lah. Keringnya bawah drum tu. Tapi once kita dah tengok minyak brake tu tak kurang sangat, means tak ada bocor lah. Okay. So apa yang menyebabkan pressure loss? So kita memang dah suspect master pump. Jadi macam mana kita nak double confirm So kita akan try main pedal brake dia. Kita start dulu. Okay. So bila kita tekan pedal brake dia, first tekan memang solid lah. Okay. Tapi macam mana kita nak tahu yang master pump dia tu problem? Kita tekan. Ada kala kalau dah teruk, kita tekan dia akan tenggelam. Macam ni kalau kita tekan dan hold, dia tak tenggelam, dia maintain je. Tapi customer kata kadang-kadang pressure loss. Jadi macam mana kita nak try Kita tekan, kita lepas sikit, tekan balik, lepas sikit, tekan balik, lepas sikit, tekan balik, lepas sikit, tekan balik. Nampak dia akan tenggelam, makin tenggelam tu. Lepas, tekan sikit, lepas, tekan balik, lepas, tekan balik. Dia dah makin jauh tu, dah makin tenggelam. Okay. Dah makin tenggelam. Dah dekat ke lantai dah tu. Kalau master pump yang tak bocor, dia takkan jadi macam ni. Dia akan maintain aja pada position yang tinggi lah pedal tu. Ni dah okay, ni dah jejak lantai. Okay. Jejak lantai dah. So confirm lah master pump bocor lah. Maksudnya bukan bocor minyak, tapi dia leak pressure. Dia dah tak boleh bagi pressure yang konsisten, disebabkan dalam silinder master pump tu dah ada kebocoran lah. So ubat dia tukar master pump lah. Ada lagi satu isu, kadang-kadang pedal tu jadi macam kejap lembut, kejap keras, kejap lembut, kejap keras. Lepas tu kita tekan kuat macam mana pun tak boleh nak berhenti kereta. Jadi tak makan brake. Padahal kita dah tekan dah solid lah. Tekan kuat tapi masih tak boleh berhenti. Brake tak kuat. Itu boleh jadi masalah brake servo. Master pump elok, tapi kadang servo tu tak bagi, orang kata vacuum lah. Vacuum macam mana dia tak bagi vacuum lah kot, kepada nak melembutkan pedal tu. Jadi dia akan keras lah pedal tu. So tekan sampai berdiri pun tak boleh berhenti. Itu salah satu masalah servo lah tu, masalah servo. So quick tip, sekadar quick tip lah untuk isu brake ni. Okay. Ni ada je pressure, tapi dia tenggelam. Alright. Terima kasih.